Mana kat belakang? Ni nak keluar kan? Sampai tak? Sampai tak, Man? Sampai tak? Lompat lagi satu, lompat lagi satu je. Okey, you bunyi. Okey tak okey? Buat kerja. Kameraman je tak buat kerja. Pegang aku kameraman lah. Nak ngakak? Nak dengan B. Assalamualaikum. Saya adalah Puan Datuk Azrin, mungkin dikenali sebagai Puan Olin lah. So saya pengarah urusan syarikat untuk Olin Lutfi Penambahan, di mana kami adalah stokis untuk JRM Holistic, iaitu stokis yang membekalkan produk kesihatan di bawah pengasas Bonda Rujita Ibrahim. So pada hari ini kami membuat CSR kolaborasi bersama Angkatan Tentera Malaysia untuk program Baiti Syawal lah. So pada asalnya kami mencari orang-orang yang susah dan tidak sihat untuk membekalkan suplemen kesihatan JRM. So dalam masa yang sama, apabila kami membuat rawatan, kami lihat rumahnya agak macam daif lah, boleh dikatakan daif. So apakah kebanyakan bocor dan sebagainya. So kami pula ada program CSR yang ada peruntukan untuk membantu lah. So kami turun membawa tim OGSD untuk kalau boleh kita bantu meringankan beban mereka sama lagi syawal. So kita harap kita memberi keceriaan kepada keluarga mereka. Okey, saya rasa company kami pun telah beroperasi daripada tahun 2018. So saya rasa ini adalah peluang yang sangat bagus untuk kami menyumbang kembali apa hasil pendapatan jualan kami untuk membantu komuniti lah. So kami berharap selepas ni perjalanan company kami lebih power lah, so supaya kami dapat menyumbang dan melakukan lebih banyak CSR. Tapi sebenarnya kami memang aktif untuk buat CSR, dan kami ada buat beberapa CSR untuk sebagai contoh baru-baru ni kita bantu untuk program beli baju sekolah untuk anak-anak yang anak yatim dan susah lah. So untuk perjalanan setahun ni memang kami ada perancangan untuk CSR, dan kami berbesar hati juga jika ada yang mana-mana yang memerlukan bantuan, so boleh approach kami lah. Okey, sebab ini adalah first time untuk kami baik boleh rumah lah. Dan kami pun telah di approach untuk ada lagi ibu tunggal yang sama kat juga. Kalau ada rezeki insyaAllah.
Jadi kami tenaga binti Mai. Nama saya Muhammad Azizah Abdul Aziz. Kami tuan rumah. Jadi apa perasaan dapat apa ni? Gembira sangat siapa-siapa yang datang membantu askar OBSD dan rakan-rakan yang datang daripada kampung semua tengok gembira sangat untuk menyambut Aidilfitri. Kami dan anak-anak sangat besar hati. Gembira sangat. Saya 3 orang, lelaki semua. Lelaki semua. Suami pun tak boleh nak cakap apa-apa dia pun. Sebenarnya besar hati lah kan, sebab lama kami cuba minta. Tapi sebab dapat sikit-sikit, last sekali ada sedikit yang membantu daripada syarikat Unity. Jadi kami terima hati bersyukur sangat. Alhamdulillah, terima kasih pada Puan Olin dan askar ATM yang membantu buat ini. Harapan saya lepas ni Unity dapatlah bantu orang kampung yang macam kami. Mungkin ada yang luar sana, tapi kami beruntung lah dapat bantuan yang besar macam ni. Kami sangat beruntung. Alhamdulillah. Ada semua yang terlibat. Kami, dia sedis, suami saya sedis, tak dapat nak buat kerja berat. Jadi kami buat santan kecil-kecilan, berniaga santan kecil-kecilan sahaja untuk pekerjaan hari-hari dan sekolah anak lah. Terima kasih banyak-banyak pada semua yang membantu. Saya tak dapat sebut ramai sangat. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih semua. Apa video kat ni? Saya nanti boleh happy lah. Saya dah cakap kata macam kita tahu pun kan. Okey lah. Tapi itu pakai ni.